Sebelum kita bermula, saya ada beritahu untuk kamu. Ini minta perhatian untuk tengok siri Kucing dan Piko. 1. Siri ini untuk komedi sahaja. 2. Awas, siri ini ada suara kuat. 3. Harap anda menyukai siri ini. Saya sudah crop menjadi full screen yang sebenar. Terima kasih untuk KineMaster. Dan itu saja pada hari ini. Selamat menonton. Hai, saya Kucing. Dan ini abang saya Piko. Betul. Saya Piko, hai. Tapi mana semua? Hai Giga. Ya, Nano. Saya ada kejutan untuk kamu Giga. Kejutan? Nak. Okey, Giga tutup mata. Baiklah. Okey, buka mata sekarang. Apa? Ini tikus. Nak, ambil ni. Tikus! Hai Tera, nak dengar cakap gurau? Nak dengar? Baiklah, cuba bagaimana ayam jerit. Ia bunyinya, Pandai bergurau jadi ketawa kau, Bo. terima kasih. Saya ada lagi ni. Kenapa kata warna merah? Sebab malas nak tangkap lalat. Kau, Bo, ada lagi tak? Oh, ada. Apa yang bahaya jika Tera botak? Saya pula. Sebab beruang kejar kamu. Tertua kau ni. Nak kejar ni. Gurau bukan betul pun. Saya ada satu idea. Dah sampai pun. Kucing, buat apa tu? Saya ucapkan terima kasih kepada Aswa Akia untuk buat siri Kucing dan Piko. Maknanya episod pertama akan bermula. Jadi boleh tak kawan join sekali? Rasanya... Bolehlah kawan-kawan. Bolehlah. Please. Mesti dah boleh. Kita kan kawan. Sebab aksi kita kan hebat. Dan kawan pun nak join sekali. Yay, terima kasih. Kalau macam tu, jom kita menari pusing-pusing. Yay. Tamat. Jap. Saya hampir lupa. Terima kasih kepada semua. Sebab sudah lebih daripada 50 subscriber. Separuh lagi nak sampai 100. Saya harap channel saya bagus. Dan terima kasih semua. Wah, Aswa Akia. Nak menari pusing tak? Menari pusing? Baiklah.